ambil dah. Assalamualaikum dan selamat pagi. Pagi ni kami dekat Taiping. Dekat Taiping. Tengok cuaca dia. Majlis daerah Taiping. Pagi ni kami nak check out. Ni suasana dekat hotel lama ni, Legend Inn. Desain lama ni. Boleh lah. Adik, jom. Bagusnya ada wifi sini. Tak macam sebelum ni. Okey, ke Zoo Taiping. Jom. Mana? Boleh lalu ni? Okey, kami berada di Zoo Taiping. Zoo Taiping Night Safari Malaysia. Counter tiket. Pegang. Tolak adik. Okey. Ini dia guys. Ada tu. Dua je. Yang ni kita tahu. Kena pergi jual. Tu ada buaya. Ada ni juga. Oh, besar berdabak ni. Dari jaga. Ada banyak tu. Ada harimau. Tu nampak kan? Lepas tu ada ni, ada tu, ada ni. Tak. Kenapa? Pegang. Jatuh. Pegang. Duduk. Adik kena duduk. Nanti nolak dia nampak binatang. Ni nak kena sikit. Tiket. Tiket masuk. Jadinya ni Lola ni, ya ni. Jom. Okey. Tiket. Kami 4 beranak RM48. Di mana RM12 seorang. Kalau 2 tahun ke bawah tak bayar. Ibu kau tak standby langsung dia. Ini toilet. Ini pintu gerbang dia. Kali pertama tak katanya.
Buaya. Dek, buaya dek. Eh? Buaya. Eh? Krokodil. Ada nak pegang? Buaya dia. Jom. Ni harimau kakak tau. Ni, ni lo. Okey. Free. Okey, terima kasih bang. Ayun tengah. Jap. Okey. 1, 2, 3, please. Best. Freestyle. Okey. Jadi boleh tengok mama? Ambil. Okey, terima kasih. Nak pakai ini ke? Kenapa? Tapi sekolah kena tukar. Tapi jauh perjalanan. Dua perbulan Jauh juga. 2 bulan ni. lah, kita buat peta saja. Lepas tu abang boleh jalan kaki je. Oh. Okey, boleh. Sekolah semua. Ha. Boleh. Bawa dia punya tu. Free. Dia slot tak kena main. Jom. Kita naik. Kereta api. Aku power bank tu cara tu. Cakap pegang dulu. Kita nak naik kereta api. Kereta api. Nak pegang lah. Kita nak naik kereta api, best tak? Kat sini, kalau korang nak pergi kat sini, free je. Kereta api ni free saja. Korang tak perlu nak kena bayar-bayar, tak payah. Free saja. Free. Dek. Oh, sini. Ya. Bunyi bunyi. Ha, sini. Ya, sini. Sana, Bu. Ya. Bye. Hai. Wah, naik di sini. Kita nak, Lola nak duduk sini lah. Tepi ya, tepi. Ha, nanti dia duduk. Turun dulu. Nanti dia. Kakak nak duduk tepi. Sini lah. Dah, Dede mah. Lola nak duduk tepi. Ya. Bye. Kalau jalan betul kicap juga je. Dek. Sini dia boleh turun. Sekejap Lola nak. Apa kur? Tunggu penuh ke apa? Sudah lagi ke belakang tu. Ramai juga pagi ni kan. Ya, abang ambil dua ni lah. You alone? Yes. Okay. Abang duduk. Abang. Oh, abang nak duduk belakang? Tak, takkan. Buat. Jauh tak mau nak beban. Okey, dek. Boleh?
Okey, perjalanan. Kalau lah pun boleh. Boleh. Okey. Okey, barang siapa Ya, nak nak? pergi ke safari ni Zoo Selamat Taipei. sejahtera dan selamat datang ke Zoo Taipei. Kalau nak masuk Kita akan bergerak sekarang. 3 tahun ke atas, dewasa, kanak-kanak tu RM12. Boleh main datang Taipei. Zoo ini terbagi kepada dua bahagian, iaitu barat dengan timur. Kita masuk barat dulu, lepas tu masuk timur. Okey, tuan-tuan puan-puan, penglihatan pertama adalah burung hantu ketumbuh ketampi ya. Belah kanan. Burung hantu ini boleh putar kepala dia 180 degree. Kalau lebih daripada itu bukan burung hantu ya. So jangan ikut dia. Okey, belah kanan anda boleh nampak serigala ataupun anjing hutan ya. Jadi omnivore, dia suka makan daging-daging ya. Sampai sini dia punya kawasan. Okey, belah kanan anda boleh nampak itik Mandarin dengan tupai Burma. Itik Mandarin ini tak pandai cakap bahasa Mandarin ya. Dia hanya itik. Okey, pameran seterusnya adalah hutan tanah pama belah kiri. Dekat sini kita boleh nampak bangau candy dengan kelawar dan juga ada ikan keli Afrika dekat kolam. Okey, kelawar boleh nampak ujung sana dekat tiang bed eh. Okey, belah kanan anda boleh nampak itik bilibis dengan napo. Napo itu macam kancing tapi tak ada tanduk. Jantan hanya ada gigi taring ya. Dan seekor juga dalam ni. Okey, belah kiri adalah kawasan buaya jejulung. Boleh dijulung. Buaya jejulung eh. Okey, kalau dekat sini tak boleh nampak, kita ada lagi satu kawasan untuk buaya jejulung. Kita boleh nampak depan. Punya apa tu Yan? Kakak pegang elok yang set tau. Boleh nampak. Okey, tak apa, kita nampak depan eh. Ada lagi satu kawasan untuk buaya jejulung. Yan. Okey, belah kiri anda boleh nampak orang hutan Orang eh. hutan. Tu. Nampak tu? Bye-bye dah. Bye-bye. Hello. Hutan, eh. Dia tak nampak. Okey, tuan-tuan puan-puan, belah kiri anda boleh nampak chimpanzee ya. Mana? Chimpanzee. Oh tu. Yan. Yan tu banyaknya. Chimpanzee adalah monyet yang pintar. Oh. Yan. Ui, tingginya dia di atas kali tadi. Simpan sini. Tutup. Adik nampak tak? Chimpanzee ni banana. Nampak? Okey, belah kiri anda boleh nampak seekor burung ya. Burung itu adalah burung keria mahkota. Itu bebas. Okey, kolam ke kiri ada ikan arapaima. Yang besar Ikan sekali. terbesar di air tawar. Dan juga ada ikan aruan dengan ikan tilapia. Tapi tak boleh pancing ya. Okey, belah kanan anda boleh nampak ikan tilapia. Okey, dekat pokok anda boleh nampak ungka tangan putih ya. Dekat dahan ya. Itu dia, itu bunyi dia. Nanti kakak yang si awak tu kakak. Itu bebas ya. Tali tu. Okey, belah kiri adalah kawasan buaya tembaga. One of the wildest crocodile, reptilia terbesar di dunia. Oh, mana? Tak nampak pun. Itu dia nak. Ada. Ada kat pokok tu. Oh, tu. Nampak tak? Oh, nampak. Buaya tembaga, bukan buaya darat eh. Okey, dekat sini anda boleh nampak lagi seekor ungka. Tapi yang ni ungka tangan hitam eh. Mana ungkanya? Tak nampak ungka. Dia menyorok lah. Oh, tu ungka dia. Tu nampak tak? Ada gambar dia. Okey, belah kanan adalah kandang untuk rubah fennec fox. Jenis pok tu dia. Rubah. Kat dalam. Dalam pokok.
belah kanan anda boleh nampak skang belang ya. Skang belang ini mengeluarkan bau busuk apabila dia terancam. Oh, tu. Tu dia, kakak. Nampak? Dalam tu nampak kak. Belah kanan anda boleh nampak beruk kentoi. Beruk kantoi. Oh. Muka dia merah ataupun merah jambu ya. Masalahnya dia putih. Lepas tu kena sunburn jadi macam ni. Tuan-tuan puan-puan belah kiri anda boleh nampak buaya tembaga. Seperti pagar tu. Oh, tu buaya. Bayar. Telur pelai. Kedai. Telur pelai. Kedai. Kok pelai. Kedai. Tuan-tuan puan-puan dekat sini kita Eh. boleh nampak Eh. buaya jejulung Oh, buaya. Buaya jejulung ni bulu dia muncul panjang dekat air. Oh, Muncul tu. terus ke air. Oh, tu nampak dah. Dia Jangan sangka air tenang ada buaya. Buaya banyak. Belah kiri adalah kawasan Binturong. Tu dia dekat sana. Binturong. Binturong adalah musang terbesar. Mana? Ni je. Oh, tu yang warna hitam. Musang terbesar. Ada tu tengok tu. Ada Eh, berdiri lah. ini normally aktif malam Ada nak berdiri. Dia nak berdiri? Nak berdiri? Tak payah. Kena ajar dia duduk. Okey, belah kanan adalah kawasan landak porcupine. Porcupine Melayan porcupine. Oh, landak. Landak ah, tak So, nampak. kalau dekat sini tak boleh nampak ada lagi satu seekor depan kita boleh nampak depan Okey, dekat sini ada landak nibong dekat lubang tu pokok kedua. Oh, Boleh nampak. Landak. Jadi landak nibong. Nampak dekat. Ingatkan aku tadi. cantik kayu dulu. Yelah, Kayu kena. buatan. Ni apa ni? Buaya. Okey, tuan-tuan puan-puan belah kanan anda boleh nampak lagi seekor buaya tembaga. Tu mana? Ayuh mana? Oh, tu dia. Tak boleh nampak. Okey, kolam ke kiri ada labi-labi. Oh, tu dia. Kolam ke kiri ada labi-labi. Adalah tolak punya buku cerita labi-labi. Sampai jalan tak penat. Sejuk kena angin. Kuku dia padang labi-labi. Wah, sejuk. Bulan ni. Okey, minta maaf kambing gurun tak ada, kandang dia under maintenance. Okey, belah kanan anda boleh nampak rusa Ya ubi. ni, dia tu. Sambar dia. Wow. Oh, besar ni. Besar. Payau. Yang ada tandur adalah jantan, yang tak ada tandur betina. Yang ni kita makan sate. Satu bising. Itu satu pakan kita. Tu titik tu. Oh, ya. Okey, tuan-tuan belah kiri anda boleh nampak kucing batu, leopard cat. Miau. Dek, miau. Okey, kotak kedua. Tu dalam tu. Tu dia. Okey, lagi seekor di bawah sini Oh, tu lagi. Oh. Leopard cat, kucing batu. Suara kucing, bukan suara kucing. Ini tak makan whiskas dia makan daging-daging saja. Nampak tak? Dia makan Apa ni? Tempat rusa tadi ni. Tempat rusa tu ada air. Air hijau. Tempat dia minum lah. Asal air dia hijau? Okey, belah kiri anda boleh nampak lagi seekor burung hantu. Burung hantu cari gafan Yang ni untuk naik safari. Malam dia orang pasang lampu boleh nampak teliti. Muka dia warna oranye Warna oranye. Okey, belah kiri anda boleh nampak musang lamarin Oh, tu musang. tengah tidur Musang berjanggut. Aduh. Datuk janggut. Ada monyet. Okey, belah kanan jangan tengok tanda. Okey, belah kanan anda boleh nampak babi hutan. Oi ya. Babi. Itu namanya babi.
Quinze. Tak. Tu. Pok. Tu oin. Quinze. Itu oin. Quinze. Oin. Oin. Oin lah. Ya tu. Dia naik berantak. Itu bukan Daddy. Itu Oh. salah. Itu bukan. Itu uncle. Daddy salah tengok sana. Okey, tuan-tuan puan-puan. Dek. Tuan-tuan puan-puan, kita sudah sampai dekat singa Afrika. Weh, singa. Silakan. Lion. Lion mana lah? Wah. Saya nak ikut. Malah nak ikut. Ha tu dia. Tu. Lion. Dua. Pasang ya. Singa betina lebih aktif daripada singa jantan. Yalah, apa lagi Fish lion tu. Lion roar. Nak makan. Wah. Wah. Tak, dia tak gigi. Ada tu lah bu. Dia ada lion adik. Singa jarang berenang. Alah member. Tepi sikit Okey, lah. tuan-tuan puan-puan, belah kanan anda boleh nampak boomerang di sini. Wow. Otter. Weh, bergerak. Morning. Mana tadi dia lompat? Ha tu dia. Nampak. Tu ibu. Tu. Comelnya. Wah, dia menyelam bu. Wow. Abun. Dia kata abun. Oh, abun masuk dalam safari dah. Abun tengok kita abun tu. Iya. Tuan-tuan puan-puan, belah kiri anda boleh nampak Pokemon. Zirafah. Zirafah. Oh, ada zirafah dia. Oh. Toing. Tepi dinding ya, Sonic. Adik nampak tak ada zirafah? Zirafah kepala, leher tinggi. Kalau kat Adik ada satu je. ibu kalau Tuan-tuan puan-puan, belah kiri anda boleh nampak Tugu ya. Aina. Besar. bukan. Tu tengok tu. Duduk nampak tadi. Aina ni suka makan tulang. Suka makan tulang. Dia tak kena dia lompat sana tu dia. Dia lompat. Tu. Ibu. Kalau panjat kat zirafah tu jatuh lah. 1 meter. Kau pun. Tu. Okey, belah kiri anda boleh nampak beruang matahari, sunbear. Oh. Dia tengah tidur. Wow. Sunbear. Beruang terkecil di dunia. Terkecil di dunia. Alah comel. Dia tidur. Oh. Beruang ini suka panjat ya. Pasal itu pagar-pagar ada elektrik. Oh, you Masa jalan jangan sentuh pagar. Nanti anda akan jadi beruang matahari. Keluar lidah dia. Ada alih basi. Dia tidur. Dia tidur. Tidur. Dia bagi banyak ya. Okey, tuan-tuan puan-puan, belah kiri anda boleh nampak rusa bawen ya. Rusa bawen. Ini baru nama dia. Rusa bawen ini dari Indonesia. Apa tu? Dia punya tanduk memang kecil ya. Sama juga macam rusa ubi ya. Yang ada tanduk adalah jantan, yang tak ada tanduk betina. Bakso. Tuan-tuan puan-puan, belah kiri ada beberapa spesies ular ya. House of reptile. Dekat sini anda kena jalan kaki. Tram tak boleh masuk. Pasal jalan ni sempit sangat, so tram tak boleh masuk. Dekat sini anda boleh nampak king cobra. King Cobra. Mana? Adik tu tak nampak apa. Tak boleh nampak ni. Okey, pameran seterusnya adalah hutan tebing sungai belah kiri ya. Dekat sini anda boleh nampak beberapa spesies burung dengan bangau. Oh. Bangau. Okey, nanti anda boleh tangkap gambar semua di sini. Okey, kita sudah sampai zoo center. Belah kiri ada taman belah kanan ada taman tempat permainan.
budak-budak boleh main, dewasa tak boleh. Okay, kita sudah habis barat, sekarang mau masuk timur. Lagi ada 1.3 kilometer. Jalan kaki yang. Tak nak ibu, penat je. Okay, pameran seterusnya adalah Savana Afrika. Belah kanan Abu ada tu. Apa zirafah? Mana? Oh, ambil gambar zirafah dekat sikit. Ambil gambar zirafah. Dekat sini kita boleh nampak flamingo, Ambil gambar. nyala, Tangan masuk dalam. lashmi merah, zebra, zirafah, burung unta dan antelope. Besarnya. Apa benda tu? Payau tu. Besarnya. Ha ada. Binatang-binatang ini dari benua Afrika. Sana lagi. Kandang konsep ini kandang terbuka. Binatang ini semua herbivore Dia makan buah-buahan dan sayuran dengan daun. Oh. Zirafah seekor juga selalu pakai baju batik Zebra. Ha, Zabah. Nanti baca sambut jadi Zabah. Tuan-tuan puan-puan, belah kiri anda boleh nampak nilgai sama rusa bintik Hai. Ya, bosannya. Rusa tu yang tingginya ya. Itu dapat tadi. Oh, dapat. Tingginya ya. Setinggi manusia. Okay, nilgai adalah antelope India. Belah sana anda boleh nampak antelope Afrika. Tak sama. Dia tak boleh sama-sama ya. Jadi yang lain. Oh, besarnya. 有睇錯啊，唔使去食飯啊。 Dek. 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 Tuan-tuan puan-puan, belah kiri anda boleh nampak burung ibis merah. Bukan iblis ya, burung ibis merah. Dekat sini juga ada seekor kancil Tapi susah nak nampak dia sangat kecil. Dia takut untuk bunyi juga. Belah kiri ada beberapa jenis burung Nanti anda kena jalan kaki. Nono keluar. Nono keluar. Okey, kancil boleh nampak dekat sini dekat ni bawah pokok tu. Ada seekor kancil tepi dinding ni. Bos dia untuk kancil. Kecil je. Oh, kan besar tengok kancil kan? Kalau kancil tak cerita kan. Kancil Okey, dalam cerita. tuan-tuan puan-puan, kita sudah sampai di Kami Bank. Ada Belang Belah kanan. Ya. Lion. Harimau tiger. Lion. Belang Adik nampak? Oh, nampak tak tu? Nampak tak? Nampak tak? Wish. Nampak? Makan. Berenang. Tu ada panda. Ni ada panda. Mana panda? Mana ada panda sini? Jadi panda tu jadi makanan harimau tadi. Okey, belah kiri adalah kawasan harimau kumbang, Black Panther. Oh, dia pintar. Puma kan? Sana cari dia. Oh, ya ke? Tak nampak. Harimau kumbang. Tak nampak. Hmm, Dia sebab dia duduk atas. Dia duduk atas.